Jom. Boleh kriya. Boleh kriya. Oning tak jadilah. Sini banyak tudung. Oning jadi. Lalu. Oning tak jadilah. Mana sales girl kat sini? Tak ada orang ke? Kak! Oh kak, nak beli ni? Aduh, ai. Ya kak, akan apa? Tak nampak ke? I punya tudung ni dari tadi. Tak jadi-jadi. Kenapa suka? Suka. Mana tudung? You sega kat sini ke? I nak yang bosor sangat lah ni. Pegang. Kau suka lagi sekarang. Kiri mulut kau. Useless sales girl kat sini ke? You apa suka-suka gelak-gelak? Bagi tahulah, recommend lah mana yang bagus. Kalau jadi. Nak menjual ke nak apa ni? Okay. Bye. Serabut aku ni. Tak nak beli ke? Panggil pula kita. Ni apa ni? Turun jiwa. Tak nak lah. Kalau online lagi murah. Belilah. Ada online? Ada. Pergi kat TikTok. Lepas tu cari Nasha perfume. Dia ada tudung, ada perfume. Makcik boleh pilih. Ya? Apa ni? Ini tudung bawah. Tudung bawah printed bidang 45. Makcik nak beli online, macam mana atas? Okay, cara nak beli online senang sahaja. Tekan dekat TikTok, cari Nasha Perfume HQ and tekan dekat showcase kami. Ada banyak jenis, nak beli perfume boleh, nak beli tudung pun boleh. Okey, kat sini cara nak beli tudung. Tekan saja tudung yang mana yang akak nak. Okay, contoh yang ni. And akak buy with coupon. Akak tengok dulu yang mana akak nak and akak tekanlah berapa helai and buy. Makcik dah tunggu lama. Makcik dah kat sini, belilah cash. Siapa? QR pun ada. Oh, QR ada? Tak nak, aku nak beli online. Makcik ni banyak tanya tapi tak nak beli pun. Sepak dia tau. Aku beli online lagi bagus. Weh, cantiknya customer kau tadi. Ya akak janganlah gelak, saya stres lah layan dia. Saya harap dia tak datang apa sini. Tapi aku rasa dia akan datang lagi lah. Matilah kalau dia datang lagi.